kita dah berpuasa, kita pun dah tunaikan solat dengan tarawih, bacaan Al-Quran. Lepas tu apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak membicarakan satu topik, iaitu zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, maka sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala di sisinya. Sesungguhnya Allah Taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Zakat fitrah ni tuan-tuan dan puan-puan ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Tidak kira orang itu perempuan ataupun lelaki, merdeka atau sahaya, tidak kiralah dia ni miskin ataupun kaya. Tetapi zakat fitrah ini ada dua syarat yang perlu dipenuhi sebelum diwajibkan ke atas individu tersebut. Yang pertamanya, dia mesti hidup pada dua masa ini, iaitu akhir Ramadan dan juga di awal Syawal, walaupun seketika. Syarat yang kedua ialah dia mempunyai makanan yang mencukupi untuk dirinya dan tanggungannya pada siang dan malam satu Syawal tersebut. Matlamat utama daripada zakat fitrah ini ialah untuk berkongsi kebahagiaan dengan fakir dan miskin yang tidak mampu. Tuan-tuan tahu tak berapa kadar zakat yang perlu dikeluarkan? Di Selangor telah pun difatwakan bahawa kadar zakatnya ialah sebanyak RM7. Walau bagaimanapun, kita semua digalakkan untuk membayar mengikut jenis beras yang kita makan. Untuk beras putih import ataupun tempatan, kadarnya ialah sebanyak RM7. Manakala untuk beras perang, beras merah, beras wangi dan juga beras pulut, kadarnya ialah sebanyak RM15. Dan untuk beras haponi, beras basmati ataupun beras Jepun, kadar bayaran zakat yang telah ditetapkan ialah RM22. Bilakah masanya kita perlu bayar zakat fitrah ni? Zakat fitrah boleh dibayar sepanjang bulan Ramadan dengan mengambil hukumnya harus di sepanjang waktu bulan Ramadan tersebut. Adapun sekiranya telah memasuki malam satu Syawal, maka hukumnya adalah wajib. Manakala sekiranya tuan-tuan nak dapat fadilat afdal ataupun sunatnya membayar zakat fitrah ini, maka tuan-tuan boleh bayar ketika mana terbit matahari satu Syawal sehingga sebelum solat sunat Idul Fitr. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, zakat fitrah menyucikan harta kita dan dalam masa yang sama kita dapat berkongsi apa yang kita ada, berkongsi kebahagiaan bersama orang-orang yang lebih memerlukan. Jom sama-sama bayar zakat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.